Baru je langgar tadi. Bergegar betul. Tak apa, sekejap lagi kita cuba angkat. Nak tengok apa yang ada. Assalamualaikum. Okey, sekarang ni pukul 5.30 jadi masa kita nak angkat jaring. Kita pasang 3 tempat Okey, ni tempat pertama. Panjang ni 100 meter kan, 100 meter. Itu dah nampak dah. Botol air tu tenggelam. Yang dua lagi dekat dengan sungai. Okay, tak apa ni. Nanti kita angkat, nanti kita update hasil ikan apa yang ada. Tunggu setengah jam kita punya tipu mukat. Okey, yang ni lapang spot yang pertama 100 meter kita tahan. Tak tahu ikan apa yang ada. Keli ke? Jaring 2 inci setengah tau. Ni. Sepat kemboja. Itu boleh. Puyuh. Apa puyuh? Dekat apa puyuh yang kata ni? Sepat kemboja jarang dah kau jumpa. Memang. Puyuh. Mati dah. Mati dah. Dia dah mati kalau hidup. Wah, boleh dekat. Duduk. Dah mula sampai tadi. Banyak pelampur tenggelam. Botol tenggelam. Puyuh lagi. Puyuh. Sepat kemboja. Ni puyuh lagi. Puyuh sini. Banyak puyuh pun. Puyuh saja. Bisa dah mati lah, tak tahan dah. Puyuh lagi. Ada puyuh lagi. Weh, lintos sini kasar-kasar, lintos sini. Kawan tadi kena 3 ekor. Tu, botol tu. Puyuh lagi. Ikan puyuh, ikan potok. Kita baru berada 50 meter, lagi 50 meter je. Tak tahu lah ikan apa yang ada tadi. Tadi ada yang langgar jaring. Tak sampai 50 meter. Tu lagi ni. Lepas ada dahan sawit tu. Weh, kau rasa jaring ni 150 meter? Pedih kaki. Ni ikan terboi. Baru ada ikan sisik. Ikan terboi. Duduk ni. Mana langgar tu ni? Ada langgar tu, orang ketuk ni. Kita lepas lah. Ni yang dia guna ni. Tajam pula. Jaring ni mudah benar. Aku rasa besar lintoh ni, gigit ni sakit ni. Nampak lintoh. Tengok. Gambar tu. Tengok dia masuk dah ke? Dia masuk dalam kasut. Belakang motor je. Belakang. Kawan kena tadi kan, dia gigit kat seluar, tembus. Dia gigit daripada luar seluar, tembus. Sini tadi langgar. Allah, puyuh saja. Ni lagi rezeki banjir. Rezeki berdoa banjir. Ya Allah. Yang ni baru satu utas. Lagi 5 utas je. Tembus. Satu utas ni gabung dengan 4 utas. Tak ada potong lagi yang ni. Tak ada potong lagi.
Ikan turbo. Turbo, puyuh lagi. Oh, sini tahu. Tak ada sari tak hai. Air paras pinggang. Tu botol tu tadi gitu. Besar tu. Rasanya haruan tu. Haruan. Oh ni Allah. Allah, besar ni pula dah. Gaya puyuh ternak dah. Ini kosong. Tahu biar tu. Kebiar ni orang. Takut. Dia suspense sikit kalau nak orang tak. Tak ada yang bela budak tadi. Dia kata nak bela puyuh. Mampus lah tu lah. Ada seekor. Ada pula order puyuh. Order puyuh. Satu. Kilo apa? Dia dah ni. Pacik ni. Tak ada lagi. Dia borak ke? Dia borak ke? Oh, ikat ni. Getah. Masukkan sebelum dan. Oh, Harwan. Pak Harun. So, kalau kena kasar. Itu. So, sidor tu Harwan juga tu. Jangan dibincang besok ke tak? Kawan. Yang dia labuh memang rapat lah. Oh, sepat Kemboja lagi. Woi, lintah banyak kan? Lintah. Ini lintah kita borak kayu ni. Oh, beradik ni. Kalau aku tahan seorang-seorang sini, terang juga tak panjang ni. Guys, sepat Kemboja. Setiap puyuh ni setiap badan dia ada tu. Tadi sini tadi tak? Langgar tadi tak? Oh ni. Ni. Mati. Tadi mati tu. Harwan. Tak dekat tu. Dia tak pula penjari nak aruan. Sepat Kemboja. Oh ni. Ada obat. Anak Harwan. Anak Harwan. Kotak. Terperah. Oh, terperah kan. Temperas. Bau kena terperah. Jadilah konten. Jadi sepat Ni tahu dia kon ni. Laju dia tak tahu dia tak tahu. Mengikut tu kau jawab penjari tak tahu dia kon. kau ni. Ha? Kau siapa kau? Tu lah Rafiq tu. Oh, Rafiq. Rafiq tu aku bagi kau je kau je tahu memang. Dia ngikut tu lah. Dia tahu kau apa dalam ni. Ya. Tapi dia kerja dia kan? Dia kerja ni. Ha. Ubi ya? Harwan. Oh, tadi lah. Lama kena ni. Dia memang tak boleh lama Harwan, dia akan mati kalau kena jaring. Ni je. Hidup. Mati tak? Oh, kali ni buyuk lah konten. Geng, pedih ni. Tak pakai kasut ya? Okey. Lintah ni lintah kasut ni. Lintah kasut gigit ni. Yang ni awak kena. Dia bergigit-gigit.
Ni. Dia punya RNR dia, geng. Tu, RNR dia. Dorong tu baik punya. Temperas. Allah, puyuh. Banyak puyuh. Tak ilah illallah. Ini saja. Oh, benda ni. Ni benda ni, geng. Indro, belut tau. Ha? Belut tau. Ya ke belut tu? Mana? Ya. Hidup. Bukan lah. Bukan. Bukan. Macam jenis ni. Macam ni. Lagu makarung. Dia makarung tapi dia panjang jenis lain. Tengok. Ui, pelik lah. Tu pelik tu. First time jumpa ni. Aduh. Pergi. Majah pergi. Nak kata mengkarung belut ke bukan? Satu haiwan yang unik ke? Dia macam naga. Tapi tak lekat dia jaga. Dia tak ada. Tapi macet lah paling sakit. Pedih. Maghrib kita ni bau ni. Bau boleh keluar ni. Sangka lagi ni. Ha? Dia kalau tak sangka ni macam ni sini. Ya. Kita target tadi ikan ni kita target ikan baik. Okey, target kita tak dapat lagi ni. Keli. Keli mungkin pagi kot. Pagi esok baru ada. Bapak ni. Okey, sikit pintar. Ni lah. Seram tu lah. Ekor dua tak apa kan, kena 5 ekor. Lepor juga. Masih jauh lagi perjalanan. Potok. Buat ikan buat air. Musim je. Jadi ikan langgar kan. Oh, ira tu. Ni dah haru dah. Oh, kosong. Betul. Pusing tahu dah. Macam mana ni? Tahu lah. Oh ni pusing je dah dia macam pusing tu. Banyak orang sini. Pilih. Tajuk sini bapak sedap. Itu. Waktu ni tajuk mulut ni. Itu lah. Dia dah main. Dia mati kan. So. Dia mau lemah. Dia tenggelam. Toyo. Kalau kita tak sangka macam ni. Ya, kita tak lancar. Tengok daripada jauh macam tak ada ikan ni. Buat je labuh. Labuh ni. Dalam labuh. Tinggi pada kawan lagi labuh dia ni. Tengok. Rokok. Ini ada kesisik. Oh, ada ke sisi. Wih, 8 Jawa. Geng, 8 Jawa kes berapa? Ikan turbo ni lawa. Turbo. Benda ni. Yang bahan tak benda ni kayu ni. Masuk dalam ni ke? Nanggur kan? Oh, tak tu. Bewok tak? Oh, kena makan dah. Kena makan dah. Oh. Kebun. Hidup weh. Baru lihat tadi tu ya. Kena bahan dah. Ikan seluar. Ikan seluar apa nama dia?
Oh. Ikan sisik lagi kan? Ikan tubuk. Ikan tubuk. Tubuk. Oh, rabuk dah, Andro. Rabuk se. Ha? Rabuk. Ke bau ke yang tadi? Tadi tu main berat tu. Ikan asal tu. Ya. Oh, dalam lah sini. Dalam. Belah sini kurang. Wah, ni ikan tebal kat sini. Sini batu tebus sini, kawasan sini. Lalu ada tu. Baru tengok. Baru kilo tengok. Baru. Oh, hati ya. Awak je kat 2 kilo ni. Benda sana lagi highway sana. Pasal sakit menang lah. Gulang lagi. Ini tebih tu makan ni. Saya nak bagi je. Ini dah rasa macam air sungai sikit tak? Air sungai dia ni. Ikan potok. Kalau ada fiber. Dia payah juga ada fiber ni. Memang dekat. Ada fiber. Ya. Puyuh lagi. Apok puyuh. Tengok dia punya tengok. Oh, Tapi dia tengok tajam. Ya. Malam ni bang. Ada bunyi hidup. Okey, untuk jaring pertama 100 meter. Ni hasil dia kan. 5 kilo ada sini. 5 kilo. Bau lapang yang pertama. Spot yang pertama. Allah, berat. Hai. Siap kelintoh. Banyak sini eh. Okey, kita dah naik ke darat. Tapi ada satu benda yang merisaukan kita kan. Alhamdulillah hasil untuk dapan yang pertama anggaran 4 kilo ke 5 kilo ada ni. Cuma tetamu tak diundang ni, kita risau kan. Besar tadi gaya. Tak ilah dah kata dah. Ada 2 ekor geng, besarnya. Oh, ni dapat lagi beli sekali besar ni geng. Besar geng. Cepat macam ni cuma 8 dia. Oh, besar. Besar. Dia bawa anak. Okey. Kita try tengok lapang spot yang kedua. Ini spot yang kedua. Jaring pendek. Tak panjang ini. Oh, Makan. oh, terbakar. Oh, sedap ni. Terbakar kan. Dia boleh. Dia banyak tu. Kau ada
naik. Dia pula tengok air lalu turun. Yang kambing. Dari ni payung lah. Aruai. Kita tahan tadi pukul 2 sebelum Jumaat. Sebelum Jumaat pukul 11 pukul 10 lebih. Bapuk. Jadi ke mana? Tapi ada ni limbat sana nanti dengan sebarau. Ni kalau seorang tadi ngutip muah nak habiskan ni. Jenuh. Jenuh kita seorang. Wih, sini dalam ni. Dalam ni. Sini parah. Parah leher dia ni. Wih. Sini ni boleh tahan banyak. Ini sini ada kat dalam. Kalau gini tenggelam. Oh. Kayu kat sini, air naik ke dulu, air kena kat sini. Nak ada dekat satu. Boleh. Oh ni air. Tadi tak kuat kan? Ni kalau naik ni memang tenggelam. Kalau naik tinggal tarik je lah hujung dia kena. Baik, kita cuba balik ni. Mana ni? Dia kena tarik tengok hok. Tepi. Belakang. Oi, ada. Oh, ada geli seekor. Geli kayu ah. Oh, geli kayu. Geli kayu. Ada geli seekor ya. Dia bro sana dah lah kalau air naik. Di situ dah. Kat yang sana. Kat pisang dia. Ni kat dalam ni. Mana toh situ. Lapan Jawa. Oh, 2 ekor. So, Ni masuk dalam ni. lapan Jawa ni dari paya ke? Padahal Sungai Bahar. Biasanya hidup Sungai Bahar. Boleh lapan Jawa ke? 2 ekor rasa. Pakai pari hidung dah air ni. Belakang. Ni tahu lah. Tarik tengah. Baik, orang kena naik air kan betul kan? Air naik. Sini pun banyak lah. Tak boleh Syafiq, awak balik jauh kan Syafiq. Daripada seberang, daripada rumah awak tu lempar. Isi loceng.
Okay kan. Air sini memang dalam sebab dia lekuk sini. Ni pun pakai hidung juga kalau belah tengah. Jadi kita bagi air rodong dua tu, dia nak alih jaring dia ke darat sikit. Supaya apa ni, kuasa situ dia tohor sikit. Lepas ni ada satu pot lagi kan, pot lah. Okay, pot lah tu ada 2 jaring. Kita naik tu. Okay, ni lapak yang ketiga. Lapak yang ketiga kan. Lapak yang ketiga. Lapak yang ketiga. Tempat yang kita tahan tadi tenggelam. Air naik tak? Ada apa ke? Bakang, keli, uyu. Banyak sini. Perah. Keboi. Keboi. Ni lapan yang ketiga Keboi. Sekok keli tak? Malam ni. Sini malam memang banyak sini. Highway dia lah ni. Balik sana ni. Tengah tu. Oh, tengah tu buat kat sana. Halu-halu tengah. Ini 8 ikan sisik. Kotor. Kata apa kan? Ini keli tadi. Di belakang rumah kawan payah dapat macam ni. Payah. Baik tak ada air rombong. Keli kan? Ini keli apa? Keli kayu bukan tu? Tak tahu. Yang penting bukan limbat. Ini kalau kena hola bisa dia. Orang mana tak kena siap lagi. Nama aku nak kena dulu. Aku bisa kencing je. Boleh? Boleh. Kencing air tengah. Lagi. Betul lagi keli. Ni. Ni keli kayu tak? Kau keli kayu ni. Ni keli biasa kan. Keli biasa. Original. Biasa sungai kampung, keli kampung.
ikut je tu. Kalau plastik tak besar, payuh. Baju dia besar ni. Kuyur ni. Nombor 8 dia kat sini ni. Patutlah Syafiq ngulang-ngulang tak tahu. Syafiq, patutlah awak ngulang tak tahu cari jari. Rupanya ada lapang sedap sini. Oh, lapang padu hari ni. Esok keli. Aduh. Wah, ni ke putih. Sungai kat sini. Sungai ni dia masuk. Naik. Kita tengah mudik ni ke atas tu, penuh tu lah ini. Ya, esok pagi penuh. Apa panggil Rafiq apa? Panggil kawan je. Pik. Patut dia masak kawan tadi. Mana gitu? Dia kerja ni. Dia tak kerja tu dah. Satu jaring pun kat sekilo Keren. Satu jaring je. Kita nak tengok jaring yang kedua. Ikan potok. Aduh. Oh, terbang kasar. Naik lagi kan. Di sana. Tapi tengok tak hujan dah malam ni. Gelap. Oh, tapi ni air daripada Sungai Luit tu ni. Hui. Oh, ada keli. Mati dah. Di kenawan. Ada keli kan. Banyak ni. Banyak ni. Penuh. Tapi alur dia saja penuh. Kalau dia rasa ni paling main. Kalau ni dia lu. Ni mati dah. Mati dah sakit. Semut. Itu memang jadi tu. Itu memang jadi. Itu memang jadi. Alur dia dah. Alur dia mudik. Keli. Ha? Duk alur ikan mudik. Banyak penuh ni ikan ni. Banyak ikan putih. Air lalu Lepas tu dia berarus pula. Berarus ni memang sedap lah. Kalau buat kerja seorang ni malang ni kayu. Dah. Ikan putih saja. Oh, lapar jauh. Lapar jauh. Oh. Lapar jauh ni bang Sungai Pahang ni. Kalau tengok kawan ni kawasan kepala belaka ni. Kau antarabangsa ni. Dia tak tahu tak. Lapang jauh saja. Jauh ni memang. Tu.
Kita nak melawat kebun sayur ni ikan ni. Ikan ke bawah tak? Oh, ada lagi. Putih saja. Rezeki awak lah main lapang sini hari-hari. Itulah rezeki tak sekali. Putih saja. Kawan tu bahan tak tu. Balik tengok je. Tak alih dia situ aja. Biar je. Pada tumpu sini je. Tak ada lah. Gelak lah. Sayang ada. Rasa mati kat. Rasa mati ni kalau tak tahu kalau surut awal tak apa. Kalau surut lambat mati. Oh, jadi tu lapar sini. Tak pergi sungai Bok. Mari. Banyak. Mari. Ada lagi. Ada lagi. Tak habis lagi kan. Uju tengok letak bahan tak? Dia akan dalam dia ni. Nak. Dalam dia. Sungai. Dia pun ada GPS juga. Mari. Okey, alhamdulillah kan. Hari ni tiga spot, tiga lapang. Tiga boleh katakan ada jasa lah, penuh. Tiga jaring berbudi hari ni. Tu mahal lagi tu, Hendro. Tunggu tu. Jadi ni pun dah lewat dah pukul 6.30. Kita nak naik darat. Kita tengok pula esok. Tengok pula esok pukul 7 pagi. Ada sekali lagi ni. Pulak lagi. Malu dia ni. Sini malu dia. Okey, esok kita repeat. Kita angkat jaring dalam pukul 7. Angkat dalam pukul 7. Sebab target kita ni keli limbat kan. Tak dapat lagi. Cuma dapat keli kampung. Okey. Hasil hari ni alhamdulillah 3 spot. Tahu lah anggaran berapa kilo. Alhamdulillah banyak tu. Hari pertama petang. Ikan haruan ada, keli kampung, lapang Jawa, potok, puyu, keperah. Tu lapang Jawa pelik sikit. Mari mana? Rebul. Mari mana lapang Jawa dia banyak ni. 2, 3. Pasal 5 ekor juga haruan. Jadi hari pertama ni pun cuaca hujan lagi. Sibu Hendro. Sepi. Bagi tak. Buat pagi lagi je. Neko. Masih gigi. Terbakar dia. Puyu. Puyu hidup. Mana budak tu masih lagi. Terbakar. Bukan tak? Apa Jawa tak? Ni sepat.
Bakang geng dia ni. Padi lah dia ni. Dah pun nak sikit ni. Tak banyak sangat. Ambil. Buat dia makan. Ambil. Makan jauh dengan dia ni. Esok ada lagi. Kau ambil kedua ekor lah. Ambil. Ini Arwah seekor. Bakang. Ambil. Seekor. Ikan Jawa seekor. Lampang ambil. Tu ambil tu. Kedua je ni. Kebun.